leceh lah. Kesian dia tak, kesian orang tua-tua. Orang nak pergi haji dah tua-tua kan. Lepas tu syarat-syarat yang terbaru ni kan. Ni sekarang tabung haji punya syarat ke kerajaan? Tabung ni Mesir pula. Arab Saudi. Kesian lah orang tua. Masalahnya bukan kita guna klinik kerajaan klinik sana. Klinik dua boleh. Kau nak tambah kat sini ya? Boleh sini tambah. Semuanya Semua? Air? dia kalau ada sini satu. Kalau satu Tengah. Oh, bagi cara. Okay. Oi, pasang kemas situ ke? Tak, pancit. Oh, flat sheet. Nak masak situ ke macam mana? Masak sini. Boleh? Kita kat sini masak. Jadi kita makan di sini ya. Malam makan. Tu buat tidur. Cantik. Tidur semayang apa tu. Cantik. Tak, kalau ikut plan asal Kat tidur. macam itu. Tak boleh. Tak naik. Ni dah naik ya? Oh, naik tu. Dah naik dah. Air besar ni. Itu kan kayu siapa aku angkat yang siapa Cip Apa? suruh buka ni lah. Dam. Cip suruh buka dam aja. Tangan sambung. Ni terus. Ya tu si siap ni dah. Siap. Mencari kayu api. Nak cari kayu. Jaga-jaga kat situ banyak yang ada duri. Ush. Keluar pula. Tuang sebelah sana tuang. Ni si Zizi dia gantung-gantung lampu ni dia dah cas belum ni? Hidup. Kata hidup. Ayo.
Boy. Tadi tu ya. Tak apa. Sakit. Dah banyak dah tu buat kat Yopi tu dia tu. Tadi tu itu mampat tu. Mampai. Yalah. Kau cepat sembayang. Boleh ni boleh ni. Tapi tak boleh kena pandai ni. Kena pandai pijak. Ini pakai botol ni. Botol kan sikit. Betul? Boleh. Kalau tak pakai tutup atas dia nanti tak keluar. Pandai betul tengok itu. Tutup ni. Boy ambil roti sikit boy nak mancing ikan boy. Kulit. Kulit roti yang paling atas tu. Itu kalau kat rumah aku tak laku kulit roti. Tak laku. Aku yang makan nanti. Kulit roti lah sedap. Budak mana nak makan. Kulit roti sedap. Yang tepi tu di kutip. Lagi. Pejam musuh tak lagi. Sayang San. Dia dah belum ada production lagi tu. Saya belum ada apa. Buat apa dulu. Nampak tu. Dia tu letak kat sini. Betul ni aku angkat. Oh, dia lalu baru. Susah lalu. Baru. Tak kat tangan. Tapi ada dekat Johari tu. Cuba jom dulu. Dekat apa tu? Ranau tu. Pasal-pasal ringan dia. Depan kau ni. Tulis buat. Mantap ah boy. Dia buat. Pak wuduk. Kat situ. Salad dah siap. Kambing mau siap. Mengambing. Ambil kita. Ini santan dengan kopi. Memang lembek ah. Kopi kau. Itu kau beli nama ni. Ini kambing. Ha. Aku bagi dekat you. Kamu dekat. Mantap. Hui. Ya, ada alam basah, biar basah terus. Mandi wajib. Macam. Memang kau tak boleh cakap. Yang kau kacik ni ada orang belum kahwin. Siapa? Oh, sorry. Minta maaf. Dah. Aduh. Aku dah tak pelik dah benda tu. Masuk. Aku kat dalam camp dulu. Semua benda lah tu. Habis aku seorang yang belum kahwin. Masuk dulu. Letak Yang lain semua tu. Letak babuk. Dia bagus tak ada nyamuk kan? Baguslah. Dia kalau Lepas tu dah selesai cerita ujung-ujung. Oh ya, dia belum kahwin. Kat mana kau nak? Ini dah ada baru. Letak bawah kerusi kau boleh. Kerusi tu letak ke sini je sini. Kau je tidur dah. Sayang. dia ngedit sepanjang. Jamak. Alah, tak boleh dah. 2 kali je. 2 kali je tu. Boleh tengok kat jam tu. Sekarang ni memang tak ada display. Oh, main display kat situ. Kacang tu sendiri pun memang sedap. Lemak dia lagi lemak daripada Siapa yang taruh tu? aku. Aku letak je. Lagi lemak daripada apa tu? Ada yang ragus. Sengaja right. Oh, tegang terus. Jarang kita dapat macam ni. Kambing masih banyak lagi menggunung. Dia boleh panaskan ni esok. Lagi. Esok Chef Nazim nak buat nasi lemak. Jadi kita makan nasi lemak lagi. Abang dia cakap jangan lupa like, share. Macam video aku ujung-ujung tu lah. Benda tu dah siap je. Kau tinggal masukkan je.
Copy balik ya benda tu kan. Ha. Dia dalam template. Ada update Aku Ekspedisi kita Pengyu. Dia cakap RM50,000. Serius lah. Aku nak tunjuk aku screen tak lawa screen. 50,000 mana Apa dia ni awak? 20,000? 50,000 orang. Letak screen aku. Padu gila, Expedition Live. Stadium Bandar Tenggara, Johor. Full crowd. Guys, hampir RM30,000. Mana ada 50,000? Padang tu RM50,000 macam mana Kalau kau cakap 10,000 tu pun boleh kot. Bukannya besar sangat. Ayat dia. RM10,000 Ayat siapa? orang nak macam ni. Ekspedisi. Ayat dia. Dah aku screenshot aku hantar kat group. Mana dah dapat 50 tak ada lah. Kaki mana orang Jadi tu awal tu RM20,000, itu RM20,000. Cuma yang penuh semua kat grandstand tu je lah kan? Tak tahu lah. Kalau penuh kat grandstand. Macam stadium Bukit Jalil lah. Dia pun boleh Mana ada sampai 30. Tak. Dia kalau orang 30,000 tu nak Tengok bagi tu. kat mana? Ni tengok aku dah hantar tu. Kau baca tu. Ayam pun 4 hari je. Ini sarapan. 3 malam tak berak. Alhamdulillah. Tak berak lagi. Habis balik balik tu perut mengulang. 3-4 kali masuk. Tak tahu kenapa. Macamnya dia nak mudahkan kerja kita. 4 hari 3 malam. Tak berak semua. Oh. Bersepah tempat masak. Kita cakap tempat tidur dengan tempat masak kena jauh sikit. Sana tengah goreng cucuk. Cucuk inoki. Inoki. Tu dia inoki. Tempura. Apa cucuk jatuh? Apa lah. Banyak lagi dah hilang lah. Besar. Cik lemak. Ni memang buat pelan. Ni reject lah. Dia kalau restoran Korea kan ada satu orang chef yang memang khas masak telur je. Special lah. Special. Spesialis telur. Inilah. Orang spesialis telur. Kita rendam dulu pagi-pagi. Dah berpeluh-peluh masak. Banyak pulau-pulau dekat Tasik tu rimbu. Rimbu lah tu. Nampaklah Kota Labu. Kota lama. Ada emas lah. Ni, naik. Ni, ikan ni. Air terjun kat gunung. Nak ni ikan ni. Ikan seluar apa? Ni lah apa? Dia nak beli yang macam payung tu kan. Oh, payung. Payung tu Lepas tu nak angkat. angkat. Sedap ni buat. Dapat yang kasar-kasar kan. Buat umpan hidup tajuk. Boleh tu. Oh ni. Lepas tu dia bunyi waktu tu. Menikmati kedamaian pagi. Jam berapa ni? 8. Kenapa 8? Mati dah. Salin dulu Ayam. Ayam. Sudahkah anda belajar? Sila komen. Kena lupa sikit lalu sana.
tak lezat ni.